Yang diraihkan Yang Berhormat Puan Yung Syafura Peggy Osman, Ahli Parlimen Bentong. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa yang dikasihi, yang tetamu ya, istimewa pada hari ini, Yang Berhormat Ahli Parlimen Bentong Puan Yung Syafura binti Osman, serta barisan ini uruskia daripada pejabat Ahli Parlimen Bentong, barisan uruskia daripada pejabat agama Islam daerah Bentong, uruskia daripada Bali, seterusnya ini kita tahu adalah bulan rahmat, bulan keampunan dan bulan itqun minan nar ataupun pembebasan daripada api neraka. Bulan yang mengajar kita erti perhatian dan juga kasih sayang sesama insan. Bila kita melaksanakan ibadah puasa, kita bukan hanya beribadah untuk diri individu, tetapi juga ialah untuk kita juga mengambil cara, mengambil tahu dan mengambil peran tentang saudara kita, terutamanya golongan yang memerlukan. Jadi bulan Ramadan inilah yang antara bulan yang paling terbaik untuk kita memberikan, menzahirkan keprihatinan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan, salam Malaysia Madani. Terima kasih kepada saudara pengurusi majlis yang saya hormati, Al-Fadhil Kadi Daerah Bentong, Tuan Haji Ahmad Zaharuddin bin Alias, dan juga Imam Besar Masjid Sultan Haji Ahmad Shah Bentong, Ustaz Imad bin Haji Idris, Pejabat Agama Islam Bentong, dan semua tuan-tuan dan perempuan, pengurusi-pengurusi ataupun speaker daripada masjid-masjid dan surau-surau dalam Parlimen Daerah Bentong ini. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan izinnya kita dapat berkumpul di dalam majlis yang penuh dengan barakah ini. Kehadiran Tuan Kadi dan juga semua tuan-tuan dan perempuan, datuk-datuk semua pada hari ini adalah sebagai tanda kesiapan kita untuk menyambut tetamu agung yang bakal tiba tidak lama lagi, iaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, tidak lengkap jika saya menyampaikan mesej pada hari ini mengenai apa yang telah Kerajaan Madani perkasakan syiar Islam. Belanjawan terbaru 2026, kerajaan telah memperuntukkan jumlah yang signifikan untuk memastikan syiar Islam dan kebajikan masyarakat Melayu terus terpelihara. Peningkatan peruntukan hal ehwal Islam sejumlah 2.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk pengurusan dan pembangunan hal ehwal Islam, iaitu peningkatan daripada 1.9 bilion ringgit pada tahun 2024. 150 juta ringgit khusus untuk menyelenggara prasana seperti sekolah pondok, tahfiz dan sekolah agama rakyat, seperti yang telah baru-baru ini yang amat berhormat Perdana Menteri kita sendiri turun ke Parlimen Bentong, pergi ke Kafa di Taman Harmoni dan juga di masjid bandar ini juga, di mana telah mengumumkan tentang apa yang telah dibuat oleh Kerajaan Madani mengenai syiar Islam. Selain itu juga pemekasaan pelajar tahfiz melalui latihan kemahiran profesional di tiap mara untuk meningkatkan kebolehpasaran mereka. Dan tidak lupa juga kebajikan pejabat agama, pemberian sumbangan khas kepada lebih 70,000 imam, bilal, siak, guru kafah dan guru takmir. Dan dari sudut ekonomi pula,
pelaksanaan agenda peneraju ekonomi Islam yang memberi tumpuan kepada pemerkasaan industri halal dan sistem kewangan sosial Islam iaitu seperti zakat, wakaf dan sedekah. Di mana hari ini merupakan tanda sokongan kecil saya kepada daripada pejabat Parlimen Bentong untuk membantu melancarkan aktiviti untuk sepanjang Ramadan ini. Kita nak pastikan keselesaan jemaah agar urusan tarawih dan tadarus berjalan dengan lancar. Kita juga mahu melihat aktiviti Ihya Ramadan lancar lantas membantu penyediaan iftar dan program ilmu dapat mengimarahkan lagi rumah Allah SWT ini. Selain itu, kita juga mahu memastikan kebajikan setempat, memastikan masjid terus berperanan sebagai tempat rujukan bagi mereka yang memerlukan bantuan di qaryah masing-masing. Jadi hari ini daripada pejabat Parlimen Bentong, bukan duit saya tapi duit daripada peruntukan Parlimen Bentong, di mana saya berbesar hati untuk menggunakan sebahagian peruntukan Bentong ini, kita akan membelanjakan keseluruhannya sebanyak RM166,000 diperuntukkan hari ini untuk masjid dan surau di daerah Bentong, iaitu RM3,000 untuk masjid dan RM1,000 untuk surau. Jadi jumlah besarnya adalah RM166,000 merangkumi 30 buah masjid dan juga 76 buah surau yang senarai diberikan oleh Pejabat Agama Islam Pahang. Okay, hari ini adalah penyerahan mesin rumput kepada setiap kampung orang asli. Ada 14 kampung di daerah Bentong. Jadi sekarang ni adalah kita beri kepada kampung Haji Kubur. So nanti jalan masuk kampung clear Bolehlah gotong royong bersihkan kampung dan sebagainya dengan penggunaan daripada mesin rumput yang diberikan oleh pejabat Parlimen Bentong. Okay, terima kasih. Bye. Sekarang ni dari kampung Sungai Dua Ulu. Okay, jangan lupa buat gotong royong Saya datang buat spot check nanti, tengok. Saya nak tanya. Boleh gotong royong nanti.